Ini Al-Andalus, 800 tahun pemerintahan Islam di semenanjung Iberia. Ada satu sebab yang mungkin panjang sikit, iaitu ini inspirasi daripada pensyarah saya, iaitu Profesor Dr. Saleh bin Uwaid Al-Harbi. Ini pensyarah yang paling banyak saya terpengaruh dengan beliau di Universiti Islam Madinah dulu. Sepanjang 4 tahun saya berada di Madinah, hanya 4 ataupun 3 kali sahaja saya belajar dengan beliau, tapi pengaruh beliau begitu besar dalam hidup saya, dan terutama cara saya berfikirlah, cara saya memandang sejarah, terutamanya Al-Andalus. Jadi itu jawapan ringkas lah. Okay, kalau jawapan panjangnya adalah ketika saya berada di sekolah menengah, itu pertama kali saya dengar perkataan Al-Andalus, iaitu ketika saya berada di tingkatan 4. Kami dulu belajar sejarah SPM, pada buku teks tingkatan 4 ada satu bab tentang tamadun Islam, di mana dalam tajuk tu diceritakan tentang Islam daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke kejatuhan Turki Uthmaniyah. Jadi ada satu bab, ada satu subtopik di dalam bab tersebut, iaitu ketamadunan Islam di Eropah. Di mana ketamadunan Islam di Eropah ni ada dua, ada di Turki Uthmaniyah dan ada di Al-Andalus. Itu pertama kali saya dengar perkataan Al-Andalus, saya agak terkejut. Sebab apa? Sebab Al-Andalus yang dimaksudkan itu berada di Sepanyol dan juga Portugal. Jadi dalam kepala saya, Portugal ni ada Ronaldo. Di Sepanyol pula ada Real Madrid, ada Barcelona, ada El Clasico. Tak sangka rupanya Sepanyol dan juga Portugal ini dahulunya pernah dihuni oleh orang Islam. Bukan dihuni sahaja, tetapi diperintah umat Islam menjadi penguasa di tanah tersebut, dan bahasa Arab menjadi bahasa utama di Sepanyol dan juga Portugal ataupun Al-Andalus. Dan maklumat saya tak begitu lengkap lah ketika sekolah menengah dahulu, sehinggalah saya pergi ke Madinah. Walaupun di Madinah saya belajar fakulti bahasa Arab, pengajian bahasa Arab dan kemanusiaan, dia sebenarnya kami lebih tertumpu kepada bahasa Arab. Tetapi melalui bahasa Arab itulah kami belajar dengan sangat detail, bermula daripada sejarah bahasa Arab. Jadi di sana ada, setiap sem kami ada 2 ataupun 3 subjek sejarah yang berkaitan dengan bahasa. Jadi daripada subjek sejarah bahasa tadi, ada satu subjek yang dinamakan sebagai subjek sejarah kesusastraan Arab di Andalus. Itu kali kedua. Pengetahuan saya ataupun maklumat saya tentang Andalus ni dia macam puzzle. Daripada sekolah menengah kemudian datang peringkat universiti. Okey, bersambung sikit sehinggalah kami belajar sejarah sastra Arab di Andalus. Dan masa tu saya, dulu kita hanya tahu Islam pernah memerintah. Kemudian kita tahu pula yang sudut pandang bahasa Arab itu sendiri begitu kuat di Al-Andalus, sehingga kita boleh tengok syair-syair, tinggalan-tinggalan orang-orang Andalus itu begitu hebat, bahkan tidak kurang hebatnya daripada orang-orang Arab yang asal di Mekah dan Madinah, ataupun di Syam, di Syria ataupun di Iraq. Bahasa mereka begitu kuat. Jadi untuk peringkat kedua ini saya tahu Andalus dari sudut POV-nya bahasa. Kemudian datangnya satu subjek lagi yang kita kaji ataupun analisis, sastra Arab, teks-teks daripada Andalus secara terperinci di dalam satu kelas, dalam satu subjek. Sepanjang semester itu bayangkan kami belajar tentang teks sastra daripada Andalus. Okey, cukup setakat tu. Kemudian datang lagi pada tahun keempat, di mana Profesor Dr. Saleh bin Uwaid Al-Harbi ini, sebab apa saya sebut beliau lah yang menyebabkan saya jatuh cinta kepada Andalus. Sebab apa? Pertama sekali, Profesor Dr. Saleh ini seorang yang berpendidikan barat, di degree ijazah sarjana muda beliau di Universiti Madinah, kemudian master dan PhD beliau pergi ke UK di bawah Tajaan University untuk belajar sastra perbandingan di antara Arab dan Eropah. Kelas pertama saya masuk dalam subjek terakhir ni di tahun akhir, walaupun dah 3 kali saya belajar dengan Dr. Saleh, tetapi kali terakhir ni sangat memberi kesan, terutamanya menanam cinta saya kepada Andalus. Dalam subjek itu, sebelum nak cerita tentang sastra Arab sebelum nak cerita perbandingan di antara Arab dan Eropah, beliau cerita sejarah Eropah daripada awal, sebelum datangnya Rom, kemudian datangnya fasa Rom, seluruh Eropah menjadi Kristian. Beliau cerita satu persatu, disebut tarikh satu persatu, disebut nama tokoh satu persatu. Beliau sebut pula pengaruh bahasa Yunani, pengaruh bahasa Roman, bagaimana bahasa Greek, semua diceritakan dalam kelas permulaan kepada subjek ini. Bayangkan, dan macam biasa pelajar-pelajar Madinah kalau belajar kuliah fakulti bahasa Arab ini,
mereka sangat kenal dengan Dr. Soleh. Sebab apa? Sebab Dr. Soleh ni memang terkenal dengan bercakap tak ada noktah. Bercakap panjang. Dia bahasa Arab ni kalau kita belajar, dia bahasa yang bersambung. Jadi mentang-mentang bersambung memang tak berhenti, non-stop. Sampai orang yang nak tulis memang tak sempat. Kalau tulis, dapat satu maklumat tulis, kemudian dia akan terlepas lagi banyak maklumat. Akhir sekali saya tutup buku, saya tekan rakam dan saya balik catat kat rumah. Jadi dalam subjek tu, Dr. Soleh cerita satu persatu pengaruh bagaimana berlakunya. Sebab kita tahu yang Eropah moden banyak terpengaruh dengan Islam melalui Andalus. Kita hanya tahu sebatas itu sahaja. Itu sahajalah. Tapi bila Dr. Soleh cerakinkan satu persatu bagaimana pengaruh Islam itu boleh sampai ke Eropah melalui Andalus. Beliau sebut melalui orang-orang daripada Itali. Beliau sebut satu persatu sampai saya sekarang tak ingat siapa nama tu. Dia sebut satu persatu orang-orang daripada Itali, orang-orang daripada Jerman, orang-orang daripada Perancis yang duduk di kaki-kaki ilmuwan Islam. Ilmuwan-ilmuwan Islam yang mengajar di Cordoba, adanya nama-nama tokoh-tokoh Eropah yang terkenal yang mengambil, mencedok ilmu sehingga adanya Eropah yang kita kenal sekarang. Jadi daripada kelas itu saya rasa macam kepala saya macam nak meletup. Dulu kita hanya tahu sebatas Islam pernah memerintah, bahasa Arab pernah menjadi bahasa perantara dan bahasa mereka hebat. Sebatas itu saja yang saya tahu. Tetapi bila melalui kelas tadi saya dah tahu macam mana dia sebut satu persatu tokoh Eropah, yang disebut pula karya-karya Eropah yang ada kesan daripada Andalus. Sebagai contoh, saya tak ingat ada satu tokoh seni daripada Florentina, daripada Itali, sekarang Itali. Beliau ini ada tulis satu buku yang mana buku tu memang dapat pengaruh besar daripada tokoh Andalus. Yang saya ingat nama tokoh Andalus yang mempengaruhi tokoh tersebut ialah Abul Ala Al-Ma'arri. Abul Ala Al-Ma'arri inilah ada menulis satu teks sastra iaitu Rihlah Al-Ilahiyah ataupun saya tak ingat, iaitu dicerita dalam sastra tadi tentang perjalanan seorang Muslim tapi berbentuk novel. Perjalanan seorang Muslim setelah dia meninggal dunia. Kemudian dia masuk ke alam kubur. Kemudian dia pergi ke syurga ataupun neraka. Cerita tentang akhirat. Kemudian datang penulis yang dia sebut tadi daripada Florentina. Saya tak ingat nama apa. Tapi yang penting dalam dia ada tulis karya yang sama dan memang sebiji terpengaruh daripada tokoh Andalus tadi. Dan banyak lagi beliau cerita tentang teknologi. Beliau cerita tentang seni bina. Beliau cerita tentang architecture. Beliau cerita tentang perubatan, falsafah, pemikiran dan pelbagai lagi. Disebut dalam kelas tadi sehingga saya rasa hebat sangat ni sejarah Andalus ni. Kenapa aku tak tahu? Sebab saya tak membaca lah. Sebab bukan tak ada karya-karya berkaitan dengan Andalus di Malaysia ni, sangat banyak. Tapi saya tak terdedah. Sehinggalah saya rasa perlu kongsikan kekaguman saya terhadap sejarah Andalus tadi kepada lebih ramai orang. Sebab apa? Sebab ini sejarah yang macam underrated. Sebab apa? Sebab orang kita dekat Malaysia, saya tak tahulah, tapi yang banyak saya nampak penulisan tentang sejarah Islam ni lebih tertumpu kepada Turki Uthmaniyah. Bayangkan karya-karya berkaitan dengan Turki Uthmaniyah ni terlalu banyak. Sebab apa? Mungkin sebab sumber dia sangat banyak. Sebab Turki Uthmaniyah dengan kita sekarang hanya beza 100 tahun saja. Mereka baru jatuh. Dan Andalus dah 500-600 tahun dah hilang daripada peta dunia Islam. Jadi mungkin sebab tu tulisannya tak banyak. Tapi kalau kita tengok dalam karya-karya ataupun terbitan-terbitan universiti, karya-karya akademik ilmiah, sangat banyak yang berkaitan dengan Andalus. Ada yang hanya berfokus kepada sistem kejuruteraan penerbangan, aviation yang diasaskan oleh Abbas Ibn Farnas. Ada satu karya yang saya jumpa daripada UKM tak silap saya, karya yang berkaitan dengan kejuruteraan penerbangan yang diasaskan oleh ulama Islam daripada Andalus dan banyak lagi. Sebab itulah saya rasa saya perlu untuk tulis satu buku yang menghimpunkan tentang kerajaan-kerajaan. Sebab orang kita bila sebut Andalus dia tahu pasal Cordoba, dia tahu pasal Granada, dia tahu tentang tokoh-tokoh seperti Ibn Rushd, tokoh-tokoh seperti Abbas bin Farnas, tetapi dia tak tahu kerajaan apa yang pernah memerintah Andalus dan bagaimana kerajaan itu menyumbang, bagaimana kerajaan itu ditubuhkan, bagaimana kerajaan itu memerintah dan bagaimana kerajaan itu jatuh. Saya rasa perlu untuk ada satu buku yang boleh menjadi permulaan kepada orang-orang yang nak mendalami Andalus dari sudut-sudut seperti tak kira lah seni bina ke, perubatan ke, falsafah ke, perlu dulu untuk dia tahu sejarah awal bagaimana Islam datang, bagaimana Islam jatuh, nanti di tengah-tengah itu apa berlaku. Jadi sebab itulah saya tulis buku ini untuk menghimpunkan
entiti ataupun kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Andalus. Jadi buku ini setebal 340 muka surat. Jadi semuanya berkisah tentang kerajaan. Jadi sebab itulah kalau anda buka buku saya ni akan jumpa sejarah-sejarah konflik di antara tokoh itu dengan tokoh ini. Semua tokoh-tokoh yang disebut ini tokoh-tokoh politik. Jadi sangat sedikit saya sebut tentang keilmuan dan juga seni bina. Sangat sedikit. Sebab apa? Sebab sebelum kita pergi ke arah itu, mungkin wallahu alam kalau saya direzekikan untuk menulis buku kedua, saya akan cerita sudut itu. Sudut sumbangan. Dalam buku ni saya tak cerita pasal sumbangan. Ada cerita pun sedikit sahaja. Sebab fokus saya ialah kronologi politik. Kronologi politik daripada kerajaan terawal sehingga kerajaan terakhir. Dan adakah Andalus ini jatuh, yalah 800 tahun ni bukan waktu yang singkat, 800 tahun. Adakah 800 tahun ini hilang lenyap begitu saja? Jawapannya tak. Semuanya ada peristiwa-peristiwa yang mendorong kepada kejatuhan. Jadi peristiwa itu bukan sekejap. Dia makan masa. Bermula daripada mana? Bermula daripada contoh Islam masuk, kemudian bagaimana Islam membina tapak. Yalah, ini tapak-tapak yang dibina ni sangat kukuh. Tetapi kenapa jatuh? Semuanya ada kronologi dia. Jadi sebab itulah di dalam buku ini mudah-mudahan menjadi batu loncatan lah kepada orang-orang yang nak mendalami tentang Andalus. Percayalah, 800 tahun Andalus ini, kalau anda betul-betul hayati, ambil ibrah, belajar, tengok betul-betul, maka ini sudah cukup untuk menjadi satu bekal untuk anda menjalani kehidupan hari ini. Bayangkan situasi politik umat Islam yang berlaku hari ini. Kita tengok apa yang berlaku pada Gaza. Kita tengok apa yang berlaku di antara perang di antara umat Islam menentang Israel daripada awal penjajahan Palestin tahun 1948. Jadi zaman ini hanyalah ulangan skrip kepada apa yang pernah berlaku. Dan ada satu zaman di dalam Andalus ini yang saya rasa menarik untuk kita renungkan sama-sama, untuk kita faham zaman sekarang. Sebab itulah orang yang faham sejarah, dia tak cepat melatah. Dia tak terlalu cepat menghukum, dia tak menggunakan emosi dalam memahami satu-satu isu politik ataupun geopolitik ataupun apa-apa isu yang berlaku pada hari ini di dalam dunia umat Islam. Bila dia faham sejarah, dan sejarah umat Islam ni 1400 tahun. 800 tahun daripada 1400 tahun ini adalah Andalus. Sebab itulah bila anda dalam 800 tahun ini, kita ambil 100 tahun untuk kita hayati dan renungkan, baru kita faham apa yang berlaku pada kita hari ini. Kepada kita hari ini adalah ulangan skrip yang sama yang pernah berlaku. Dan dalam buku ini juga mengajar kita bagaimana kita nak berhadapan dengan isu yang sedang berlaku ni. Perpecahan umat Islam yang berlaku ni. Gaza dibom, dihancurkan, diratakan. Tapi kerajaan-kerajaan umat Islam yang ada di keliling tak buat apa. Kita duk kutuk, kita duk maki. Adakah semudah itu untuk kita faham? Adakah semudah itu kesimpulan yang kita boleh buat? Jawapannya tak. Semuanya ada rentetan ataupun akar kepada setiap konflik. Jadi sebab itulah kita faham sejarah, kita hayati, kita renungkan, oh patutlah apa yang berlaku sekarang ni sebab apa? Adakah semata-mata kerana semua umat Islam lemahnya iman mereka? Jawapannya tak. Yalah, lemah iman tu yang paling utama, tetapi sebab teknikalnya apa? Sebab itulah renunglah sejarah. Terutamanya sejarah Andalus ini. 800 tahun. Sudah banyak apa yang berlaku di 800 tahun di Andalus berulang kembali pada zaman kita hari ini. Terutamanya saya nak bagi contoh sebagai penutup. Kita tahu yang umat Islam kehilangan khilafah, penaung dunia Islam pada tahun 1924. Dan sehingga hari ini, semenjak daripada peristiwa itu, umat Islam berpecah daripada satu khilafah, satu payung negara, sekarang dah menjadi berpuluh-puluh negara. Tahukah anda peristiwa yang sama pernah berlaku di Andalus pada tahun 422 Hijri. Masihinya saya tak ingat, tapi pada tahun Hijri 422 Hijri jatuhnya khilafah di Andalus. Andalus juga ada khilafah, iaitu khilafah Bani Umayyah. Setelah jatuhnya khilafah Bani Umayyah di Andalus, apa yang berlaku? Tanah yang asalnya satu negara tadi menjadi 22 negara yang berpecah. Dan apa yang berlaku? Skrip yang sama. Satu negara dibantai oleh musuh, sahabat-sahabat yang ada tadi tengok je. Dan kenapa mereka tengok? Mesti ada sebab. Dan benda tu berulang pada zaman kita hari ini. Dan di zaman Andalus mereka berjaya keluar daripada krisis ini. Bagaimana? Semuanya ada di dalam buku ini jawapannya.